Mandarin yang selalu orang Cina cakap part tu. So korang pernah tak korang pergi pasar malam? Orang A cakap dengan orang B. Orang A tanya, "Na ke ci tou qian?" Yang tu berapa ringgit? Orang B jawab dekat dia, "Na ke si ling ji." Yang tu 10 ringgit. Apa maksud perkataan na ke tu? Na ke maksudnya itu. So kalau contoh ada orang Cina cakap na ke maksudnya itu. Perkataan kedua, contoh situasi yang sama, orang A cakap dengan orang B. Orang A ni dia tanya, "Ce ge si semo sui kuo?" Yang ni buah apa? So orang B jawab dekat dia, "Ce ge si liu lian." Ni ialah buah durian. So apa maksud ceke? Ceke maksudnya ini. Lepas ni orang pergi pasar malam, kau dengar ada orang Cina cakap ceke dengan nake. Ceke maksudnya ini, nake maksudnya itu. Perkataan ketiga, ike. So apa maksud ike tu? Ike tu maksudnya satu. So lepas ni kalau korang pergi pasar malam kan, korang cakap dengan seller, "Laupan, 我要买这个跟那个一个可以扣吗?" Maksudnya, "Bos, saya nak beli ni dengan tu, satu. Boleh diskaun tak?" Cuba korang try guna ayat ni masa korang pergi beli dekat pasar malam. Mana tahu dia bagi diskaun kan? So, 你们学到新的东西吗? Korang nak belajar perkataan apa lagi? Boleh like, follow, share dan komen.